5 negara yang paling banyak ditutupi hutan. Jom, di tempat yang kelima adalah negara Equatorial Guinea. Negara ini terletak di benua Afrika dan ianya terletak berhampiran dengan garis ekuator, menyebabkan ianya mempunyai nama Equatorial Guinea. Negara ini mempunyai kawasan hutan sebanyak 87% daripada kawasan negaranya. Di tempat yang keempat, negara ini juga mempunyai kawasan hutan yang sama seperti Equatorial Guinea, iaitu 87% daripada kawasan negaranya. Ini adalah negara Solomon Islands, Kepulauan Solomon yang terletak di Lautan Pasifik. Di tempat yang ketiga ini adalah Gabon. Gabon merupakan sebuah negara di Afrika, mempunyai kawasan hutan seluas 88% daripada kawasan negaranya. Di tempat yang kedua ini adalah negara yang terletak di Kepulauan Pasifik, iaitu Kepulauan Micronesia. Negara ini mempunyai kawasan sebanyak 91% daripada kawasan negaranya. Di tempat yang pertama, ini adalah bekas tanah jajahan Belanda di Amerika Selatan. Ini adalah negara Surinam. Negara Surinam ini juga mempunyai populasi penduduk Jawa yang terbanyak selepas Indonesia. Negara ini merupakan negara yang mempunyai kawasan hutan sebanyak 93% daripada kawasan negaranya. Korang ada belajar something tak? Kalau korang ada belajar, jangan lupa follow saya.